Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Nusa Puisi. Jika kamu banyak berkata, di situ banyak membuat dusta. Jika kamu banyak bercakap, tanda fikiran kuranglah lengkap. Jika kamu banyak berkata, kejamilan kamu terang dan nyata. Jika kamu banyak bercakap, kekurangan kamu mudah tersingkap. Jika kamu banyak berkata, di situ banyak silang sengketa. Jika kamu banyak bercakap, kamu sendiri masuk perangkap. Jika kamu banyak berkata, janji palsu senang tercipta. Jika kamu banyak bercakap, kata menata banyak diungkap. Jika kamu banyak berkata, banyak janji tidak di kota. Indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga senja. Kelurah sama kita harungi, usaha bersama membawa bahagia. Beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas parah. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sawah padi luas terbentang, kuning keemasan, indahnya maya. Percaya mempercayai, asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Bertolak ansur, hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikat. Aduhai malam Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke Buluran.
nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, sauh di laut bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk, aduhai Malang Pak Keduk. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada tugasan 2 fonetik, yaitu penyukuan dan pembakuan. Di dalam bahagian ini, kami akan menguraikan beberapa isi kandungan, termasuklah aktiviti kebahasaan, elemen fonetik, diftong, vokal rangkap, kata pinjaman, konsonan rangkap, konsonan pinjaman, elemen fonetik dalam gurindam, pantun, dan seloka, serta akhir sekali kami akan memberikan penutup. Aktiviti kebahasaan. Aktiviti kebahasaan merujuk kepada segala bentuk aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan, penghayatan, dan pengembangan bahasa sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Aktiviti ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa, memperkukuh penguasaan tata bahasa, serta memupuk minat terhadap bahasa kebangsaan. Elemen fonetik pula merujuk kepada unsur bunyi yang membentuk sistem sebutan bahasa. Fonetik mengkaji bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, disebarkan, dan didengar, serta bagaimana setiap bunyi tersebut membezakan makna sesuatu perkataan. Baiklah, saya akan teruskan dengan penerangan terhadap diftong. Jadi, apakah diftong? Diftong merupakan gabungan 2 huruf vokal yang disebut dalam satu suku kata. Bunyinya berlaku secara berurutan dan disebut dalam satu hembusan nafas sahaja. Diftong berlaku geluncuran apabila dibunyikan dan lafaz bunyi vokal pertama adalah lebih lantang. Kita ada 3 diftong, 3 perkataan yang merupakan diftong iaitu AI, AU dan juga OI iaitu I, AU dan OI. Misalnya, I tupai, AU pulau, OI amboi. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan vokal rangkap. Jadi, adakah vokal rangkap sama dengan diftong? Tidak sama sekali. Jadinya, vokal rangkap merupakan gabungan 2 huruf vokal yang disebut dalam 2 suku kata dan bukannya satu. Ianya berbeza dengan diftong dan vokal rangkap disebut secara berasingan. Di sini terdapat beberapa vokal rangkap iaitu AI seperti size, AU iaitu maut, IO biola, IA halia, IU tiuk, EA kornia, EO video, UA buah, UI puisi dan AA untuk taat. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kata pinjaman. Kata pinjaman merupakan kata yang dipinjam daripada satu bahasa lalu diserapkan dalam satu bahasa yang lain. Terdapat banyak jenis kata pinjaman. Di sini saya hanya menyenaraikan 3 sahaja jenis kata pinjaman. Yang pertama ialah kata pinjaman bahasa Arab, kedua, kata pinjaman bahasa Inggeris dan yang ketiga, kata pinjaman bahasa Sanskrit. Antara contoh kata pinjaman bahasa Arab ialah ikhlas, maut dan rezeki. Antara contoh kata pinjaman bahasa Inggeris pula ialah episod, filem dan tragedi. Dan yang ketiga, contoh kata pinjaman bahasa Sanskrit ialah bumi dan harta. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konsonan rangkap. Konsonan rangkap ialah gabungan 2 konsonan di dalam sesebuah kata tanpa ada vokal yang disisipkan di antaranya. Konsonan rangkap disebut secara serentak dalam satu sebutan atau suku kata. Antara contoh konsonan rangkap ialah GH, NY, NG, KH, dan SY. Contoh perkataan untuk konsonan rangkap ialah sebagai contoh GH, perkataan gairah. Seterusnya NG, nganga. Dan SY, syarat.
NY nyanyi, dan juga KH kabar. Seterusnya untuk konsonan pinjaman merujuk kepada dua atau lebih bunyi konsonan yang digabungkan dalam sebuah suku kata, yang biasanya berasal dari kata pinjaman dalam bahasa lain, terutamanya dari bahasa Inggris. Dan ada juga kata pinjaman yang berasal daripada bahasa Arab. Antara contoh konsonan pinjaman ialah konsonan pinjaman F dengan simbolnya. Sebagai contoh, F digunakan dalam perkataan faktor. Seterusnya, konsonan pinjaman DH, contoh perkataan dal. Seterusnya, konsonan pinjaman V, contoh perkataan vaksin. Seterusnya, konsonan pinjaman TH, contoh perkataan Thai. Seterusnya, pinjaman Z, contoh perkataan zaman. Dan juga pinjaman GH dengan contoh perkataan gairah. Di dalam bagian ini, saya akan membentangkan elemen fonetik yang terdapat di dalam pantun muafakat. Rangkap pertama, indah sungguh warna pelangi, tidak luput hingga senja. Gelurah sama diharungi, usaha bersama membawa bahagia. Di dalam rangkap ini terdapat beberapa elemen fonetik yang kita boleh lihat, yaitu konsonan rangkap, kata pinjaman Arab, dan juga vokal berganding. Contoh untuk konsonan rangkap, sungguh, pelangi, hingga, diharungi. Terdapat penggunaan NG, huruf NG, yaitu konsonan rangkap di dalam perkataan-perkataan ini. Seterusnya kata pinjaman Arab, yaitu usaha. Dan juga vokal berganding, bahagia. Rangkap kedua, buah salak di dalam kantung, kulitnya keras, isinya kelat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Elemen fonetik yang boleh kita lihat di dalam rangkap 2 ialah konsonan rangkap, vokal berangkap, vokal berganding, konsonan pinjaman. Contoh untuk vokal rangkap ialah kantung, kulitnya, isinya, dan juga pembentung. Kemudian contoh untuk vokal berangkap ialah air. Contoh untuk vokal berganding, manusia. Dan contoh untuk konsonan pinjaman, yaitu huruf F di dalam perkataan muafakat. Rangkap ketiga, turun ke payah memetik kangkung, hati-hati terkena getahnya. Bergotong royong penduduk sekampung, hidup muafakat, hidup bahagia. Elemen fonetik yang boleh kita lihat di dalam rangkap ini ialah konsonan rangkap, kata pinjaman Arab, dan juga vokal berganding. Contoh untuk konsonan rangkap ialah kangkung, getahnya, bergotong royong. Contoh untuk kata pinjaman Arab ialah muafakat. Dan akhir sekali, contoh untuk vokal berganding ialah bahagia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang elemen fonetik yang terdapat dalam pantun muafakat. Bermula dari rangkap keempat, beras segantang sudah disukat, lalu disimpan di atas parau. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Antara elemen fonetik yang terdapat dalam rangkap ini ialah konsonan rangkap, diftong, kata pinjaman Arab, dan juga vokal berganding. Untuk bagian penyukuan, saya mengambil 5 contoh daripada rangkap ini. Yang pertama, segantang, 3 suku kata. Andai, 2 suku kata. Masyarakat, 4 suku kata. Dan juga muafakat, 4 suku kata. Untuk perkataan segantang, elemen yang terdapat ialah konsonan rangkap, NG. Untuk perkataan andai, terdapat diftong. Kemudian masyarakat, dapat konsonan rangkap pada SY. Dan juga masyarakat ini merupakan kata pinjaman Arab. Seterusnya muafakat, vokal berganding. Seterusnya, rangkap kelima, sawah padi luas terbentang, kuning keemasan indahnya maya. Percaya mempercayai asas berpegang, barulah muafakat kekal selamanya. Elemen fonetik yang terdapat dalam rangkap ini ialah vokal berganding, konsonan rangkap, dan juga kata pinjaman Arab. Terdapat 7
perkataan yang saya pilih di sini untuk penyukuan. Perkataan yang pertama yaitu luas, 2 suku kata. Terbentang, 3 suku kata. Kuning, 2 suku kata. Keemasan, 4 suku kata. Indahnya, 3 suku kata. Muafakat, 4 suku kata. Dan juga selamanya, 4 suku kata. Perkataan luas mengandungi vokal berganding pada U dan E. Seterusnya terbentang mengandungi konsonan rangkap dan juga kuning konsonan rangkap. Keemasan vokal berganding. Indahnya konsonan rangkap. Muafakat merupakan kata pinjaman Arab dan juga selamanya konsonan rangkap. Seterusnya pada rangkap terakhir yaitu rangkap ke-6. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul amat memikat. Bertolak ansur hormat menghormati, mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat. Terdapat beberapa elemen juga pada rangkap ini, antaranya konsonan rangkap, vokal berganding, dan juga konsonan pinjaman. Terdapat 8 perkataan yang saya ambil di sini, antaranya sungguh, 2 suku kata, bunga, 2 suku kata, hiasan, 3 suku kata, sanggul, 2 suku kata, menghormati, 4 suku kata, mengukuhkan, 4 suku kata, perpaduan, 4 suku kata, dan juga muafakat, 4 suku kata. Elemen yang terdapat pada perkataan sungguh ialah konsonan rangkap, NG, seterusnya bunga, konsonan rangkap, hiasan, vokal berganding pada IE, seterusnya sanggul, konsonan rangkap, menghormati, konsonan rangkap, mengukuhkan, konsonan rangkap, dan juga perpaduan, vokal berganding, dan akhir sekali muafakat mengandungi konsonan pinjaman, yaitu huruf F. Baik, saya akan kongsikan elemen fonetik dalam gurindam pelihara lidah. Kita akan lihat perkataan dalam lirik, penyukuan dan kategorinya. Rangkap pertama berbunyi, jika kamu banyak berkata, di situ banyak membuat dusta. Dalam rangkap pertama ini terdapat kategori konsonan rangkap dan vokal rangkap. Perkataan bagi konsonan rangkap ialah banyak, iaitu NY, dan perkataan bagi vokal rangkap ialah membuat, iaitu buat, U dan A. Pada rangkap kedua pula ialah berbunyi, jika kamu banyak bercakap, tanda fikiran kuranglah lengkap. Dalam rangkap kedua ini terdapat kategori konsonan rangkap dan kata pinjaman Arab. Perkataan bagi konsonan rangkap ialah perkataan banyak dan lengkap. Dalam perkataan banyak, konsonan rangkapnya ialah NY dan bagi perkataan lengkap, konsonan rangkapnya ialah NG, lengkap. Bagi kata pinjaman Arab pula, perkataannya ialah fikiran. Pada rangkap ketiga berbunyi, jika kamu banyak berkata, kejahilan kamu terang dan nyata. Dalam rangkap ketiga ini terdapat kategori konsonan rangkap dan kata pinjaman Arab. Perkataan bagi konsonan rangkap ialah banyak, terang dan nyata. Dalam perkataan banyak, konsonan rangkapnya ialah NY. Perkataan terang pula konsonan rangkapnya ialah NG. Dan perkataan nyata, konsonan rangkapnya ialah NY. Bagi perkataan jahil pula, kategorinya ialah kata pinjaman Arab. Pada rangkap keempat berbunyi, jika kamu banyak bercakap, kekurangan kamu mudah tersingkap. Dalam rangkap keempat ini, terdapat kategori konsonan rangkap. Terdapat 3 perkataannya iaitu banyak, kekurangan dan tersingkap. Perkataan banyak, konsonan rangkapnya ialah NY. Konsonan rangkap bagi perkataan kekurangan pula ialah NG dan perkataan tersingkap pula ialah NG. Pada rangkap kelima, berbunyi, jika kamu banyak berkata, di situ banyak silang sengketa. Dalam rangkap kelima ini, terdapat kategori konsonan rangkap. Terdapat 3 perkataannya iaitu banyak, silang dan sengketa. Perkataan banyak, konsonan rangkapnya ialah NY.
perkataan silang pula. Perkataannya, konsonan rangkapnya ialah NG. Begitu juga untuk sengketa, konsonan rangkapnya ialah NG. Seterusnya, rangkap ke-6 berbunyi, jika kamu banyak bercakap, kamu sendiri masuk perangkap. Dalam rangkap ke-6 ini terdapat kategori konsonan rangkap, iaitu perkataan banyak dan perangkap. Konsonan rangkap bagi perkataan banyak ialah NY dan konsonan rangkap bagi perkataan perangkap pula ialah NG. Pada rangkap ke-7 berbunyi, jika kamu banyak berkata, janji palsu senang tercipta. Dalam rangkap ke-7 ini, kategorinya ialah konsonan rangkap. Perkataannya ialah banyak dan senang. Konsonan rangkap bagi banyak ialah NY dan konsonan rangkap bagi perkataan senang ialah NG. Pada rangkap ke-8 pula berbunyi, jika kamu banyak bercakap, kata mengata banyak diungkap. Kategorinya ialah konsonan rangkap. Terdapat dua perkataannya iaitu banyak dan diungkap. Konsonan rangkap bagi perkataan banyak ialah NY dan konsonan rangkap bagi perkataan diungkap pula ialah NG. Pada rangkap ke-9 berbunyi, jika kamu banyak berkata, banyak janji tidak dikota. Dalam rangkap ke-9 ini terdapat dua kategori iaitu konsonan rangkap dan kata pinjaman Sanskrit. Perkataan bagi konsonan rangkap ialah banyak iaitu NY dan perkataan bagi kata pinjaman Sanskrit pula ialah kota. Dan pada rangkap terakhir iaitu rangkap ke-10 berbunyi, jika kamu banyak bercakap, rahsia kamu dapat ditangkap. Di dalam rangkap ke-10 ini terdapat dua kategorinya iaitu konsonan rangkap dan vokal rangkap. Perkataan bagi konsonan rangkap iaitu banyak dan ditangkap. Konsonan rangkap bagi perkataan banyak ialah NY dan konsonan rangkap bagi perkataan ditangkap ialah NG. Manakala vokal rangkap bagi perkataan rahsia ialah IA, rahsia, sia. Baiklah, saya akan memberitahu elemen fonetik dalam Sloka Pak Kado. Di sini, saya telah menyenaraikan 5 kategori iaitu diftong, vokal rangkap, kata pinjaman, konsonan pinjaman dan juga konsonan rangkap. Untuk kategori pertama iaitu diftong, saya telah menjumpai dua perkataan yang mempunyai diftong di dalam Sloka Pak Kado. Yang pertama, aduhai. Penyukuannya adalah a.du.hai. Dan yang kedua, tergadai. Penyukuannya ter.ga.dai. Dua-dua perkataan tersebut mempunyai AI di belakang perkataan yang merujuk kepada diftong. Bagi kategori kedua iaitu vokal rangkap pula, saya juga telah menjumpai dua perkataan yang mempunyai vokal rangkap dalam Sloka Pak Kado. Yang pertama, kematian yang penyukuannya ialah ke.ma.ti.an. Yang kedua, sauh, sa.o. Dua-dua merupakan vokal rangkap iaitu kematian IA dan juga sauh AU. Bagi kategori ketiga iaitu kata pinjaman, saya telah senaraikan 3 kata pinjaman yang saya jumpai dalam Sloka Pak Kado iaitu mudik, mati dan juga isteri. Mudik merupakan kata pinjaman Jawa, mati merupakan kata pinjaman Arab, manakala isteri merupakan kata pinjaman Sanskrit. Di sini, penyukuan perkataan mudik ialah mu.d. Yang kedua, ma.t. Dan yang ketiga, is.t.ri. Seterusnya, saya akan masuk ke elemen fonetik konsonan rangkap yang ada dalam Sloka Pak Kado, iaitu menang, me.nang, kampung, kam.pong, pulang, pu.lang, menongkah, me.nong.kah, pasang, pa.sang, nyaris, nya.ris, angin,
a.ngin dan bertandang ber.tan.dang. Kesemua ini merupakan konsonan rangkap dalam seloka Pak Kadok kerana perkataan-perkataannya mempunyai dua perkataan konsonan yang bergabung. Misalnya, menang, ng merupakan konsonan rangkap. Kampung, ng juga. Pulang juga mempunyai ng. Menongkah, ng. Pasang juga ada ng. Nyaris ada ny. Angin ada ng. Dan juga bertandang juga merupakan konsonan rangkap ng. Bagi ilema fonetik dalam seloka Pak Kadok yang terakhir iaitu konsonan pinjaman, saya dapati tiada sebarang konsonan pinjaman yang ada dalam seloka Pak Kadok. Jadinya itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, integrasi fonetik dan fonologi dalam aktiviti kebahasaan adalah penting untuk mempelajari cara sebutan baku, intonasi dan kelancaran pertuturan dengan lebih berkesan. Melalui aktiviti kebahasaan seperti gurindam, pantun dan seloka, pelajar dapat membentuk kecekapan berbahasa dan rasa cinta terhadap warisan kesusasteraan Melayu.